Masa untuk cadang robot yang saya nak buat. Aha. Siap pun prototype. Sekarang saya perlu maknai aplikasi coding. Jumpa pun. Tak sabar nak coding. Mesti senang kan? Ish, kenapa tak jadi ni? Aha, kalau guna AI senanglah urusan saya. Assalamualaikum, cikgu. Saya sudah siap prototype untuk pertandingan nanti. Lajunya kamu siapkan. Mari cikgu tengok bagaimana dia berfungsi. Wah, agak menarik. Bagaimana coding itu berfungsi mesti bukan awak yang mengatur cara robot ni kan? Maaf cikgu, saya hairan tentang hal-hal pengaturcaraan. Jadi saya menggunakan ChatGPT. Menggunakan AI tidak salah, ia boleh menolong kita. Tetapi menggunakannya untuk menggantikan tujuan manusia adalah salah. Apa yang cikgu kata pagi tadi adalah betul. Saya patut berusaha sendiri. Baiklah. Akhirnya. Aku boleh. Sikit lagi dah nak siap. Alamak! Macam mana ni? Tinggal lagi 18 minit. Robot dia rosak. Kalau dia tak sempat betulkan, saya ada peluang untuk menang. Sekejap. Kenapa saya gembira orang kalah? Kalau saya menang, itu tidak adil. Boleh saya tolong awak? Terima kasih sangat-sangat. Tempat kedua jatuh kepada Nur Asha dari SMK Air Kero. Terima kasih Asha. Saya tak boleh melakukannya tanpa awak. Saya hanya membaiki pengetahuan awak yang mengagumkan. Tapi bakat ketegangan kamu mampu beri saya kemenangan.